Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Ucapan syukur dapat kita bersama untuk kita terus menjejaki orang-orang lama yang sempat zaman sebelum merdeka dulu, untuk kita gali lagi sejarah lama yang membabitkan dalam tanah air kita ini. Alhamdulillah, bersama dengan kita seorang yang sangat istimewa, tak asing lagi dalam, bukan saja dalam negara, bahkan dalam dakwah agama. Orang yang kita temu ramai ni merupakan individu yang saya rasa yang ke-8 ke 9 yang ke-9 dah. Ke-9. Semalam kita dapat bertemu dengan seorang perempuan berumur 88 tahun, paling tua, dan alhamdulillah kita dapat jumpa seorang lelaki lagi yang sebaya juga umurnya ya. Menurut saya Basil, dan rakan saya Amjad. Dan di sebalik kamera kita adalah saudara Danish. Bersama kita adalah Tuan Guru Datuk Seri Haji Ahmad bin Awang. Masya Allah. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan izin Allah. Tapi saya ni kata orang tu macam apa yang nak sebut lah. Bila sebut Tuan Guru tu risau sikit lah. Saya sepanjang hidup saya orang panggil ustaz je. Bila orang panggil Tuan Guru tu saya merasa geli sikit. Dan ustaz, title ustaz saya ni dikekalkan oleh Sultan Nazrin. Bila dia menganugerahkan darjah mahkota Perak tu, Dahja di MPK dia tu, dikekalkan dalam surat yang rasmi tu, Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang. Jadi Ustaz tu memang diiktiraf oleh Sultan Nazrin sekarang lah. Tahun bila Datuk Seri dapat? Itu dalam 5 tahun gitu je lah. 2018 lah. Ya. Masa tu Datuk Seri dapat gelaran Datuk Seri tersebut kan? Datuk Seri saya daripada Melaka. Jadi baru dapat, lepas saya dapat Melaka, baru tuanku anugerah saya ni. Dia tahu agaknya bila saya dapat tu, saya bukan dicadangkan oleh parti ke siapa, tuanku sendiri buah nama dia panggil, tiba-tiba istana telefon nakkan nama isteri, nama berapa anak tu je ada, kata isi borang. Tapi yang Melaka tu prosedur biasalah, tokol isi borang, cerita peranan kita apa semua khidmat gitu. Inilah yang, ini pun belum masuk mukadimah lagi. Tapi ini yang istimewanya lah, sebab panggil Ustaz atau Datuk Seri yang lebih Datuk Seri rasa senang. Okey. Panggil Datuk Seri boleh? Boleh, tak apalah. Yang tu pasal anugerah saja. Yang istimewanya sebab Datuk Seri walaupun pada usia ni masih lagi, orang kata, bersemangat lagi, kuat untuk berkhidmat kepada agama, berbanding dengan orang-orang yang seusia dengan Datuk Seri ataupun yang muda jauh dengan Datuk Seri pun sudah tidak lagi aktif dalam apa-apa gerakan. Dan itu kami akan tanya petua-petuanya, macam mana petua awet muda Datuk Seri, petua kesihatan, petua kuat lagi berkhidmat pada usia yang lanjut, sebab kami pun nak dikurniakan Allah dengan usia yang panjang, usia Datuk Seri kan. InsyaAllah. Baik. Sebelum tu kita nak memperkenalkan dulu perkenalan sedikit selanjut tentang Datuk Seri. Datuk Seri nama penuh adalah Haji Ahmad bin Awang. Dilahirkan dalam tahun 1936, berarti Datuk Seri sudah berusia 88 tahun pada bulan Februari lepas. Ya. Ini menjelang 89 ni. Beberapa bulan lagi akan menjelang usia 89. Subhanallah. Datuk Seri nampak dia jauh 30 tahun rasanya. Datuk Seri berasal dari Gunung Semanggul, Perak. Kampung sebenarnya Simpang 4 Semanggul namanya. Kampung Simpang. Tapi orang kenal Semanggul, dia bukan gunung ya. Simpang 4 Semanggul. Orang panggil Semanggul. Tapi sebenarnya nama pekan tu Simpang 4 Semanggul. Tapi balai polis di Simpang 4 Semanggul tu memang balai polis Semanggul. Sebab dia Simpang 4 tu dia ada Simpang 4 macam ni. Di Federal Road yang lama, jalan persekutuan lama tu kan. Terus tu jumpa satu simpang ni, ada balai polis kat sini, traffic light. Kalau terus ke Bagan Serai, ke Penang lah. Kalau ke kanan ni
Itu Gunung Semanggol, 2 km. Dari Gunung Besar tu boleh naik Bukit Merah Lake Town tu lah. Kalau ke kiri namanya Kuala Gula. Sekarang ni dah ada jambatan, dia pergi ke sebelahnya Kuala Kurau tu. Jadi itu yang kita Simpang 4 Semanggol. Tetapi dari segi rasminya tempat tu dipanggil Semanggol lah, because Balai Polis Semanggol, Post Office Semanggol, post office-nya 34,400 ya, kod-nya Semanggol, sebab 34,400 Semanggol alamatnya. Sebab dia ada Balai Polis, ada Post Office kat situ. Ya, dia pekan ni kira walaupun kecil, tapi kalau sekarang ni kena kemajuan, kan banyak perumahan-perumahan tu. Stesen minyak pun ada 3 kat situ dah, Petrus, ada BHP, ada Caltex. Caltex ada 2, BHP ada 1, ada 3. Yang besar pasal dia tepi jalan kan. Dan klinik private ni pun ada, yang kerjaan tu adalah di Semanggol, di Gunung Semanggol. Yang private-nya di Semanggol tu sendirilah. Depan perumahan anak yatim kami yang sekarang ni ada satu klinik yang rangkaian Dr. Azhar kan, dan rakan-rakan kata-kata ada kan, itu Dr. Azhar dan rakan-rakan di Semanggol. Dan juga ada farmasi pun dah. Jadi dia dari segi keperluan tu cukup lah sebagai tempat. Sebab banyak di situ perumahan, orang makan gaji macam sana, guru-guru perumah, guru-guru yang ada 4 blok di situ kan, 4 tingkat. Dan situ juga Giat Mara Bagan Serai mana. Jadi yang kami punya kampung asalnya sekarang ni di situlah, di Semampat Semanggol tu. Tapi yang kami dah majukan perumahan, kami ada rumah anak yatim situ, nanti kita bercerita lah, tapi itu sedikit lokasi nak gambar Semampat Semanggol, dalam Parlimen Bagan Serai. Tapi oleh kerana dia dah ada post office itu, terus tak ada lagi dah sebut Bagan Serai, Semampat Semanggol Perak, sebab dia ada postcode dia dah 34,400 kan, bukan ketiga. Saya nama tu confuse sikit. Okey. Datuk Seri bahasa Simpang 4 Semanggol. Ya. Ini Datuk Seri ada berapa orang adik-beradik? Adik-beradik ramai, daripada satu bapa satu ibu je. Ramai kalau nak kira yang campur yang meninggal daripada kecil lah ada seorang, yang kekal kata orang yang dah berusia remaja sampai dewasa sampai ni kan, kita ada 11 adik-beradik. Lelaki ada 4. Kalau kira lelaki saya yang tua lah, pasal kakak yang sulung, kakak tu Kak Alung biasanya, lepas tu Kak Ngah, lepas tu saya tu Alang, sebab tu orang panggil Pak Lang nombor 3 kan. Lepas tu Pak Andak, kami dia 2 lelaki, 2 perempuan, 2 lelaki. Lepas tu 2 perempuan pula. Lepas tu 2 lelaki, lepas tu baru perempuan. Jadi kami ada 11 adik-beradik lah. Betul. Jadi yang ada lagi sekarang ni, kakak yang sulung dia dah lama dah meninggal dah. Dia pernah dulu tinggal di sini dengan suami dia, Kuala Lumpur ni, dalam kerja, balik kampung. Itu dah lama, dah berpuluh-puluh tahun. Dia lebih dulu meninggal daripada ibu kami. Dia kena kanser. Lepas tu yang lain-lain tu, semuanya okey, sehinggalah yang kemudian yang kira dalam keluarga ni yang meninggal, adik kami yang perempuan, nombor bapaknya perempuan. Lepas tu diikuti oleh lelaki yang pasangan saya lah, yang Pak Andak tu. Dia baru meninggal pun dalam setahun lebih, 2 tahun kan. Lepas tu yang perempuan pula. Jadi sekarang ni dalam keluarga kita yang meninggal semuanya kira dah 4 lah. 2 perempuan, 3 perempuan, 1 lelaki. Jadi yang ada lagi kiranya kakak saya Angah tu ada. Makna kalau saya 80, dah masuk 89, dia dah 90 lebih. Tapi dia boleh berjalan lagi. Dia boleh berjalan, dia bongkok sikit. Dia kuat, dia duduk banyak kaji. Dulu dia pondok-pondok, lepas tu sekarang dengan anak kadang dia duduk Kuala Lumpur ni. Anak dia ada sini, banyak bulan alik lah. Itulah lebih kurang. Maknanya tak jauh lah rumah dia dengan sini, tinggalnya dia dekat sini. Ya. Maknanya dia tak jauh lah dekat dengan sini kan. Sekarang berada dekat dengan dia dah balik kan. Dia datang sekejap, anak dia ada, anak menantu dia ada yang dah berpindah sini, so di kampung juga.
Terus sedikit tentang kisah keluarga Datuk Seri, adik-beradik Datuk Seri berperang, dan Datuk Seri pun ada kongsikan tentang kakak yang alhamdulillah masih kuat juga macam Datuk Seri. Dia kami ni, kalau kira memang ayah kami, Awang ni, Haji Awang Mak Yasin ni, dia usia dia pun lanjut. Dia meninggal kira umur, kalau ikut kad pengenalan pun umur dia masa meninggal tu dah mungkin 94. Tapi orang dulu ni kadang mungkin umur sebenarnya lebih awal lagi. Jadi kira dah mana kata orang tu siri 9 ke atas tu dah. Itu arwah ayah, tapi ibu meninggal lebih awal. Terdulu lebih kurang 10 tahun lebih. Pasal ibu ni sakit daripada mula dia mengandungkan anak yang bungsu kayaknya. Dia sakit, lepas tu sakit itu pelik sikit lah. Sehingga dia pun macam tak bersedar, sampai pernah duduk di hospital sampai 2 tahun. 2 tahun tu maknanya lepas di ward biasa ni, bila doktor dah tak, dia untuk pemulihan, dia ada khas ward pemulihan. Jadi di situ kita datang selalu bebas nak tengok dia apa semua itu. Sebab diingatan pun hilang, dia sarap lah, dia kena sakit sarap. Allahyarhamah. Itu ibu. Jadi memang maknanya arwah bapa kami ni, ayah kami ni, memang dia adik-beradik dia pun semuanya umur meninggal kira 80-an ke atas. Dia adik-beradik dia seorang je lelaki, atau kakak dia pun umur meninggal tu 80-an. Lepas tu adik dia yang makcik dengan makcik tu pun meninggal semua 80-an. Tak tahulah, mungkin ada warisan kata. Jadi mungkin pergi kepada saya pun, wallahualam lah. Wallahualam lah itu dengan. Okey, kira on. Kalau jadi petua tak ada petua apa-apa lah, cuma kita jagalah makan. Macam sejak daripada bertahun-tahun ni, kita orang mungkin dah berpuluh tahun lebih dah, makan nasi sikit je. Sampai kalau kita di restoran tu, kita ambil nasi, orang telur bubuh, kita kata buang lagi. Dia mana? Pasal dia ingat kita kata separuh. Separuh dia pada kita dah bukan separuh lagi lah. Buang macam tu lah. Jadi makan nasi sikit, tapi sayur-sayur benda-benda ni, lauk ni okey macam mana. Itu. Lepas tu malam boleh kata nasi tak makan, tapi benda-benda yang ringan-ringan lah, sebenarnya roti atau macam kotiau, bihun macam tu minum lah. Tapi salah satu juga yang dari segi menggunakan ubat-ubat ni, kebetulannya tidak mengamalkan ubat-ubat yang mengandung drug ni lah, ubat-ubat medical biasa ni. Kalau orang dengar tu kata pelik sikit lah. Kalau masa kita sakit ke apa, kecuali duduk hospital, tapi alhamdulillah pernah duduk hospital selain pada yang jantung ni kan, IGN ni, hospital KCA tu pernah sekali je, 18 hari panjang. Masa mula balik Mesir tu, jadi guru, dapat satu penyakit yang doktor pun tak tahu nak rawat. Itu yang ubat, dia tak bagi ubat pun juga. Tapi kalau kita demam sakit apa tu, pergi klinik ambil ubat tu kita tinggal buang, cuma nak dapat surat cuti tu je. Ubatnya ialah mengamalkan ubat homeopati. Homeopati sejak daripada kira-kira masa tu umur awal 30-an sampailah hari ni. Hari ni apa-apa homeopati. Jadi maknanya dalam darah kita ni tak ada banyak masuk drug pasal ubatan dia sebab ada drug kan. Kecuali masa IEN ni macam-macam ubat lah. Itu pun tengok juga kalau ada yang banyak benda-benda tu, kita dah balik rumah ni kita tak ambil pun benda tu. Pasal kebetulan salah seorang menantu dia pemesis. Dia tahulah yang ni, dia kata apa? Mak apa dah? Itulah. Mak cucu yang tadi di UAE tu. Mak itu pemesis. Jadi dia tahulah yang ni banyak benda ni. Abah dia kata ni tak payah. Dia mengelak supaya jangan banyak sangat masuk dalam badan kita. Bab homeopati panjang cerita lah. Itu nanti kesalahan. Okey, kira on.
Okay. Soalan tentang petua kesihatan tu sudah terjawab. Dan soalan tentang awet muda sudah nak tanya. Tak ada. Dia awet muda tu pasal gigi ni ada. Cumanya rambut ni tak putih. Kan? Jadi orang kata kita muda. Tapi yang sini Allah bagi putih. Kawan-kawan semua Pak, adik sendiri yang meninggal tu, Pak Da tu, rambut dia putih. Tuhan bagi, pasal mungkin darah tu ni memang ada kad pun dibagi oleh doktor. Pasal darah ni istimewa, maknanya payah nak ada. Dia punya darah ni grup AB plus. Jangan orang darah tu darah. Sebab tu doktor pakar recommend kalau boleh jangan makan ayam ni, daging ayam. Tak kira ayam kampung kan. Masa dia ada gangguan kepada kita punya pernafasan kan. Itu yang sejak dah 20 tahun lebih, dekat 25 tahun tu. Dia tak makan ayam. Sampai sekarang ni kalau ada ayam orang bagi sedap macam mana pun tak makan. Jadi dia recommend daging yang cantik. Kalau nak makan ayam juga, ayam Turki lah. Ayam kita Belanda kita kan. Kita pun tak suka juga. Bila tu bukan senang dapat lah. Tapi yang paling sesuai darah atau ni dia kata daging kambing. Jadi kita orang ni memang anak beranak selalu makan kambing je lah. Yang daging lembu ni ada jugalah, tapi boleh lah, tapi tak apa kambing je. Maka itu sikitnya. Barangkali sesuai juga Nabi pun makan daging kambing kan. Alright. Maksudnya atuk dalam aktiviti seharian macam berapa kali makan, tidur banyak mana? Masalah tidur ni yang susah nak ikut. Sebab doktor nasihatkan kalau boleh jangan lewat daripada jam 11. Kalau boleh 10:30 tu sesuai dengan usia ni kan. Tapi memang tak boleh. Memang sentiasa tidur sebelah ke atas. Kalau lately ni mungkin kata pukul 12, tengok-tengok bila tidur tengok dah time dalam handphone tu kosong-kosong dah ada masuk satu. Tambah lagi dekat ada urusan macam malam tadi kan. Malam tadi kita orang pergi ke Kelang tu tadi yang buat rakaman tu. Balik hujan pula sampai rumah ni pada pukul 12 lebih. Dekat pukul 1 baru ke jadi tapi kalau harian ni yang lately ni lah sekarang ni kebetulan maknanya lepas salat subuh rehat sekejap, tidur sekejap, lepas tu bangun, baru mandi, salat duha, lepas tu buatlah apa-apa nak buat kerja-kerja ada. Jadi kalau macam dulu ni memanglah pasal apa aktiviti dakwah kan sepanjang-panjang dah mungkin 25 tahun lah kot, atau kalau tak 30 pun mungkin 30 tahun juga lah. Atau tak minum air yang ada gas, minuman yang ada gas dalam botol. Kerana satu hari tu dia masih ingat di Melaka masa tu kita ada conference. Masa tu dia Jakim lah persidangan. Dia tu dia orang buat jamuan, minumlah apa orange yang ada gas tu. Lepas tu itu teringat masa tu lah. Itulah sedikit sebanyak dia kata. Cuma rasa saya secara peribadi rasa kagum lah sebab saya sentiasa mengikuti perkembangan Datuk Seri di media maya. Kemarin beberapa hari sebelum ni saya ada tonton video yang Datuk Seri sampaikan ceramah tentang Palestin. Yang Datuk Seri baru-baru ni pun ada pergi ke Thailand semasa saya baru kali pertama nak berhubung dengan Datuk Seri, ke Yala, ke Patani semua. Jadi itulah macam kami pun anak-anak muda pun tak ni pun sepatutnya ni 7 Oktober ni di Beirut. Betul? Oh, Beirut. Setahun 7 Oktober. Tapi kami sini buat peringatan juga. Tak boleh pergi. Lepas tu jadi kami dah berpakat kata tak apalah. Dia memang hubungi. Betul lah. Betul kata tak percaya kami akan hantar wakil. Sedang nak hantar Ustaz Ghani lah. Untuk hadir 7 bulan tu. Ustaz Ghani kata, perang ni mana boleh. Lepas tu tak apalah, dia beritahu perang di selatan. Tiba-tiba
seminggu dia diserang dia. Itu batal semua pergerakan. Tapi yang diundang tu Atuk lah untuk pergi dia patutnya. Masa ni kalau dengar dalam ni tiap hari ni terima mesej tentang berita mengenai perang ni di sana ni kan. Atau mempunyai hubungan dengan dia orang ni, banyak tumbuhan di sana, antara yang memang lama ada hubungan dengan dipanggil Global Campaign Return to Palestine lah ni. Ni ya, singkatan dia GCRP. GCRP itu singkatan Global Campaign Return to Palestine. Ini baru tengok dia hantar sekejap tadi berita pasal dengan di sana. Sangat ini berjalan. Ini yang kira macam nak tahu di sini sebagai dia punya PIC tu lah di Malaysia ni. Apa hal? Satu lagi ni ulama resistant ni. Ini tadi global juga lah. Alhamdulillah alamin yang sudah ialah Palestin tu. Satu lagi dia bukannya ulama sedunia tu, dia tu memang tapi ini ulama muqawamah. Ini semua ni cerita perang ni hari ni, berita perang ni ya. Ni tengok berita ni sama lagi Markas Islam. Ni Al-Multaqa Al-Ulama'i Al-Alami. Al-Multaqa Al-Ulama Al-Alami dia. Pani Atuk pernah bawa untuk persidangan ni Dr. Mahdi tu masa tu, tapi Dr. Mahdi masa tu tak dapat pasal nak pilihan raya yang ke 14 tu, yang 15 yang baru ni kan, yang ke 15 tu tak dapat, tapi dia buat rakaman video Atuk bawa ke sana untuk hari terakhir tu ucapan Mahdi tu disiarkan. Okey, jadi apa lagi nak kaitkan tadi? Kita nak tanya pasal sejarah, mungkin dalam 40 tahun lepas, macam mana kehidupan Atuk waktu zaman sebelum merdeka. Okey. Sebab Atuk Seri sempat zaman Jepun dulu kan. Gini, dia Jepun masuk tahun 41. Okey, dan balik 45. Itu perang dunia yang kedua tu. Jadi bayanglah Atuk lahir 36 bulan Februari. Jadi kalau kita kira tahun 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi maknanya kira dah dekat 10 tahun. Sebab itu Atuk zaman Jepun sempat bersekolah dalam usia dia lah, maknanya mungkin 8 tahun masa tu sekolah zaman Jepun tu. Dan pernahlah belajar bahasa Jepun ni, bahasa masa tu wajib. Pagi-pagi mesti berdiri menghadap matahari tu, sebab dia Jepun ni dia masa kecil orang kata dia sembah matahari, bukan masa matahari tapi bulat bendera tu kan sun kan, jadi macam cahaya lah kan. Tapi pada masa tu bukan regular hari-hari ke sekolah, pasal orang zaman dulu sekolah bukan dia kira umur 7 tahun mesti masuk sekolah 8 tahun. Jadi kelas yang kita masuk tu, kalau Atuk kata umur 8 tahun, ada orang 10 tahun. Darjah yang sama. Campur-campur. Umur tak sama. Jadi ada orang yang susah. Jadi kita bila kecil-kecil ni, ialah zaman-zaman tu orang bukan macam zaman sekarang pun. Zaman tak matamadun lah kata orang. Tadi di kampung-kampung ni, siapa yang dia boleh kacau, ganggu semua. Sekolah satu orang bertumbuk semua. Macam zaman-zaman tu biasa ya. Dia tengok orang berkelahi bertumbuk. Jadi pengalaman Atuk cuma zaman Jepun tu, yang Atuk ingat, belajar huruf Jepun tu adalah bentuk tu. Ada huruf dia panggil katakana. Katakana. Nama Atuk ni Atuk ingat, dia kata Ahamado. Ahamado. Ahmad dah tu. Lepas tu perkataan yang ingat, yang teringat orang boleh suruh saya kan, apa namanya, Guzaimas apa tu?
Arigato gozaimasu. Itu. Arigato gozaimasu. Itu maksudnya kita kata kataan ucap selamat lah kan. Dan pada masa tu Atuk, bukan Atuk seorang lah, ramai orang-orang zaman tu dia kena penyakit demam. Orang panggil demam kura. Istilahnya demam kura. Tak tahu apa, tapi simptomnya nanti kalau macam pukul 10, pukul 11, tiba-tiba kita berasa badan kita ni berpeluh, menggigil balik. Tapi rumah Atuk ni dekat dengan sekolah. Jadi berlari balik jalan kaki, ikut jalan belakang, bukan jalan depan. Depan tu jalan sekolah tu yang sekarang dijadikan pusat Giat Mara Bagan Serai, itu sekolahnya. Sekolah Melayu. Itu sekolah Melayu bangunannya yang sampai sekarang kekal, yang dibina oleh penjajah dalam kawasan Bagan Serai tu. Simpang 4 ni dalam Bagan Serai tu, kalau kita dulu 8 Batu, sekarang ni 14 km. Tapi dulu Simpang 4 Semangul, Bagan Serai Perak. Bagan Serai itu bandar yang ada pus dalam Korea ya. Jadi sekolah ni dia dua tingkat, tapi yang di bawah ni tak ada tinggi, tiang besar tu kan, panjang itu sekolah. Nama sekolah ni pelik juga. Nama tempat tu Sungai Simpang 4 Semangul. Tapi nama sekolah tu Sekolah Melayu Sungai Kepar. Sampai sekarang pun bila sekolah tu dah tak digunakan, bukan maksudnya tak jadi sekolah kebangsaan dah, dia buat sekolah baru betul-betul depan kampung perumahan rumah Atuk punya bapak ni, kan? Semua jalan tu. Dulu asalnya sawah padi, diambil kerajaan, buat namanya Sekolah Kebangsaan Sungai Kepar. Dan kita pun tak pernah tanya pun cikgu-cikgu, pasal apa nama Sungai Kepar? Kenapa tak nama Simpang 4? Padahal Sungai Kepar tu ada nama kampung di tepi jalan lah. Tapi jauhnya daripada Simpang 4 ni lebih kurang mungkin yang dipanggil ke Sungai Kepar tu dalam 1 km lah. Sebab dia kalau jauh lagi sampai 3 km tu ada sungai. Sungai besar ni, ada buaya apa semua lah. Sungai tu dipanggil panggilannya Sungai Gedung. Tapi nama rasmi Sungai Kurau. Kerana muaranya di Kuala Kurau. Manakala dia punya asal usulnya makali dia Batu Kurau. Batu Kurau tempat Dorian tu kan. Mungkin daripada situ lah kat sungai kecil ni bertemu jadi sungai. Itu dah. Jadi anak kepada Sungai Kurau ni itu nama Sungai Kepar. Mungkin juga kenapa nama Sungai Kepar? Kerana ada banyak dulu ikan kepar. Ikan kepar ni macam puyuh, tapi dia besar daripada Bukit Merah. Mungkinlah kita bertanya. Tapi kesimpulan tadi, nama sekolah ni Sungai Kepar. Jadi tu sekolah di sekolah Jepun ni Sungai Kepar adalah mungkin tadilah bila pukul 10 gigil balik terus diselimut lah. Timur tebal-tebal dalam mungkin sejam hilang menggigil tu. Menggigil tu. Jadi masa tu zaman Jepun mana ada dia bagi ubat-ubat apa, kita masing-masing sendiri lah. Orang kampung bagi ubat macam-macam gitu, dimakan tu. Ada nama ubat tu, kalau nak yang ada pun dipanggil quinine. Quinine pahit. Sampai sekarang tak tahu apa namanya ubat tu. Tapi cakap Melayunya quinine. Kita ingat tu pasal ada pokok empelam nama dia quinine, buah ni kan. Tapi ubat ni pun tablet ni quinine nama dia. Pahit. Biasalah. Tapi orang kampung dulu ada macam-macam. Dia punya tok bomo bersama kan. Dia orang kata demam kura ni konon-kononnya dalam perut ni ada macam kekura lah. Apa tu kata? Jadi dia orang bunuh. Ingat tu ada nama, tapi tu tak buat lah, tengok ada orang lain dia buat tu. Dia ada buat macam mana tadi, letak tempurung. Lepas tu ambil parang tu letak tempurung tu. Yang aku nak bunuh kura tadi. Pokoknya menggigil. Itu di antara penyakit yang bukan Atuk seorang lah, orang lain. Penyakit yang lain, tapi Atuk tak kenal. Penyakit lain masa tu banyak orang-orang kampung ni berkudis. Kudis kaki apa semua. Sebab dia makanan tak cukup vitamin. Bersihkan. Masa zaman ni, orang Melayu kebanyakannya
Makan nasi ni mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Yang lain tu makan ubi kayu. Itu yang sekarang orang mainkan isu politik, buat kata ubi kayu tu yang sampai nak pindah raya kecil ke semua buat ubi kayu tu kan. Nak balik ke zaman makan ubi kayu lah orang Malaysia ni sekarang ni. Mengingatkan mana hidup zaman Jepun tu makan ubi kayu. Tapi sekarang ni kalau makan ubi kayu macam ni, mahal ubi kayu, sedap. Ataupun kadang beli ubi kayu berubah itu sedap, makan dengan ikan kering dan. Tapi kita orang alhamdulillah lah, maknanya tak adalah sampai kata seminggu sekali, almost hari-hari jugalah, cuma sekali lah makan tu. Lepas tu diselangi dengan sagu kembia ataupun apa nama ni, makan tadi ubi kayu ni. Tapi ubi kayu ni bukanlah hari-harinya. Tapi zaman tu memang Jepun nak kita tanam ubi kayu. Padi diambil di kawasan Parlimen, di kawasan area Semanggul, Bagan Serai, sampailah ke Paibunta semua ni. Ini kawasan bendang. Sampai sekarang pun kawasan hasil bendang kan. Penghasilan dalam Perak ni di utara, jajahan Krian dia panggil. Jadi zaman Jepun suruh kita tanam padi ni, tapi nanti dia akan ambil. Dia suruh kita tanam ubi kayu. Sebab itu di kawasan kita orang ni, di kawasan yalah Semampat Semanggu ni, sampai sekarang ada estate yang dulu asalnya milik bahasa orang Inggeris lah. Syarikat yang orang putih ni pandai kan, dia cari tanah yang cantik. Yang ni suruh buat bendang yang cantik dia buat. Jadi dulu kalau kita ikut jalan Federal Road ni, dia panggil jalan persekutuan ni kan, yang ada sampai sekarang ni, highway, yang sebelah highway ni. Lepas Pekan Semampat tu, mari daripada selatan, lepas Pekan Semampat tu lebih kurang hanya 1 kilometer, atau dulu tak sampai sebatu, sebelah kiri ni, hala ke utara, estate. Zaman dulu getah lah. Getah. Sampailah ke dalam-dalam, ke Kuala Gula apa semua tu kan, ke dalam, tak tahu berapa ribu hektar dengan getah. Sampai sekarang, tapi sekarang dia bertukar kepada sawit lah. Jadi zaman Jepun bagi orang kampung, orang Melayu ni, ambil seorang berapa ekar, tebang getah. Tebang getah tu, tanam ubi kayu, tanam jagung. Jadi itu ada pengalaman lah, ikut dengan arwah yang ni kan, seminggu sekali hari tak sekolah, naik bersikal, pergilah. Kita orang dapat kira jauh juga. Dia dah bagi jauh, manakala zaman dulu tu mungkin kata sebatu lebih lah. Pergi naik bersikal, lepas, buatlah. Nanti tebang ni bakar. Purun dia bagi, purun. Bakar, tanam jagung. Sekejap semua. Atuk masih ingat lagi. Ikut arwah dengan kakak apa semua ni. Kami pergilah pergi tanam jagung. Lepas tu, apa ni, untuk sayur, dia panggil, ada biji tu, memang dia orang bagi benda tu, tabur sekejap tu dia naik lah sayur. Sayur tu dia kalau masam-masam sikit, betul. Apa ke nama ni? Katanya Umi dia tahu. Itu lepas tu tanam jagung, tanam nanas, tapi yang utama ubi kayu. Nanti tak berapa lama, bukan itu saja. Di tepi jalan ni, bahu jalan sepanjang bahu jalan daripada Pekan Semampat ni sampai ke beberapa kilometer, dia panggil Kampung Diu, ada satu jambatan. Ubi kayu tanam. Tanam. Jadi tepi jalan ni kita tengok ubi kayu je tengah jalan. Masa tu bahu jalan lebar, sekarang ni jalan dari besar kan. Itu cerita zaman. Tapi kita orang ni alhamdulillah lah. Memang Jepun ni bila dia dah orang dah menanam padi, nanti dia datang collect lah. Ada orang dia lah. Ada dia punya wakil-wakil dia sama. Yalah orang Melayu juga setengah tu yang ketua-ketua pengawas ini kan. Siapa sembunyikan padi ni dapat tahu ke dia kena hukum bukan. Tak ada. Ada orang cuba sembunyikan, tapi dia ada. Dia punya sepai-sepai orang. Dia kata dia tanam dalam tanah ke apa semua. Tapi kita orang, alhamdulillah, tengok maknanya arwah ayah kami simpan padi, dah bersih padi tu. Kita orang rumah kayu di bawah ni tak berinding lah kan. Tapi rumah kita orang ni, papan lantai dia tebal ni. Jenis yang kira kayu yang kuat, betul kan orang tu pada.
Jadi memang tak ada lubang pun bawah ni kan, tak ada. Lepas tu ada bilik-bilik bawah itu buat macam katil tempat tidur. Dia papan betul ni, dikelilingi papan itu kan, tutup ni. Lepas tu atas tempat tidur. Jadi padi bubuh bawah tu. Orang tak tahulah, orang tengok rumah kan. Lepas tu masa tu kalau kita nak tumbuk padi, dia orang siasat juga. Ni ada orang numbuk padi ni, ni mesti mana kau ambil padi ni. Jadi nak numbuk padi pun malam. Jangan bagi nampak, kena sembunyi-sembunyi kan. Dia ada lesung pijak ni. Jangan pakai lesung pijak tu. Lesung pijak ni orang nampak. Pasal dia bunyi kan. Jadi kena pakai lesung yang lalu ni. Pelan-pelan lah. Ni simpan lah bekas. Itu cerita zaman Jepun, pengalaman tu. Kalau dari Jepun dapat tahu, diseksa lah. Di Pekan Sempat tu, balai polis Semanggur tadi tu, dia menghukum orang selalunya hari Rabu. Sebab di situ ada pekan sari. Orang Kedah pakai nat, tapi kami di Perak tadi pakai pekan sari. Pekan Rabu, pekan Selasa. Pekan Rabu di Sempat ni. Pekan Selasa di Semanggur, 2 km lah dia dalam 2 sebatu lebih. Pekan Ahad Sungai Gedong tadi Kuala-Kuala tu. Pekan Khamis atas lagi Masjid Tinggi. Pekan Sabtu Alor Fungsu. Dia ada tu pekan-pekan. Jadi pekan tu ramai. Jadi Jepun ni bila nak hukum orang yang buat kesalahan, nanti orang tengoklah depan balai polis bahagian Semampat lah. Ketuanya daripada bahagian Serai. Sebab di situ ibu pejabat polis sampai sekarang lah, IPD kan. Jepun dengan motor pedang panjang dia. Dia datang dan menyaksikan. Kadang dia yang hukum. Antara hukuman bergantunglah cara mana, tapi seksa lah. Dia suruh, dia ambil air, suruh orang minum, dia suruh orang betul kan. Lepas tu dia pijak perut. Macam-macam lah. Itu pengalaman zaman Jepun. Tapi balik kepada sekolah tadi, macam itulah sekolah sehinggalah tahulah sikit sebanyak. Masa tu cakap Jepun dah lupa kadang-kadang. Lepas tu habis Jepun, baru masuk balik British, baru sekolah tadi lah, sekolah Melayu namanya, Sungai Kepal, darjah 1. Guru besarnya ingat masa tu Cikgu Dolah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Itu belajar sampai darjah 3. Masuk darjah 4, arwah ayah ni kata, hang kena masuk sekolah Semanggur. Semanggur itu sekolah Hayat lah, Hayat Syarif. Di Ma'at Hayat Syarif. Hayat Syarif. Oh, sampai menengah atas dipanggil Sanawi Al-Rabi. Jadi dia tadi sampai darjah 4. Sampai darjah 4. Masa tu kalau naik darjah 6 jadi cikgu. Jadi Cikgu Dolah kata, bila jumpa ayah, arwah ayah ni, awang, mak ni janganlah bagi berhenti, dia ni boleh jadi cikgu, dia ni pandai. Memang pun dalam kelas tu biasanya kalau tak nombor 1 nombor 2 lah. Masa tu memang lah. Sebelum masuk Ihya tu petang, masa darjah 3 habis sekolah Melayu ni, petang naik basikal pergi Ihya tu, berulang sekolah asuhan agama namanya. Sekolah petang di Ihya tu sekolah asuhan agama. Ini maknanya untuk orang yang belum masuk sekolah yang sepenuhnya ni, bagi anak-anak tempatan asuhan agama. Bagi anak-anak luar yang ada asrama, sekolah didikan. Didikan ni dia pagi. Orang yang belum masuk ibtidai ni kira primary lah, atau baru senawi kan. Didikan. Orang luar ada asrama. Orang daripada Melaka, Negeri Sembilan sebenarnya. Antara yang Atuk ingat lagi, dia ni berdua beradik daripada Melaka. Sekolah didikan tu. Kami ni asuhan. Jadi satu kali tu murid asuhan ni dengan didikan ni lawan bola. Kalah lah kami tu. Dia papan. Pasal apa kita orang ni bukan duduk sekali kan. Orang ni daripada sini, orang sini. Ingat tu. Tapi yang nak cerita tadi tu, antara orang yang belajar daripada asuhan ni kemudian masuklah ke sekolah macam ni, walaupun tak habis, tapi dia punya kepala otak dia lain sampai dia sambung pelajaran ke mana tak tahu. Sebab Singapura dulu, kalau tahun-tahun berapa dulu di Singapura tu,
orang yang pandai membuat apa nama ni, lakonan apa semua ni, filem semua kan. Dia tapi lupa nama dia. Nama sebenarnya Abdul Malik, tapi dia gunakan nama apa tu kan? Dia orang Melaka tu. Di Singapura. Dia pindah jadi orang Singapura, dah meninggal kan. Itu dia daripada ya. Kemudian antara orang yang pernah masuk didikan tu juga, kemudian masuk sekolah ibtidai tapi tak habis juga, Subki Latif yang jadi wartawan. Oh, Subki Latif. Subki Latif yang dalam PAH tu kan, wartawan harakat tu, yang pernah juga jadi ketua pengarang sahabat utusan apa tu kan. Dia sekolah IAS tu lah. Dia daripada didikan tadi ni, pasal dia orang luar, dia orang setiawan. Didikan, kemudian masuk atau dah. Dia kira si Latif tu umur dia lebih kurang sebaya dengan tu, ataupun dia, tapi tinggal lama lah kan dia. Masa PKP dia mula sikit. Itulah cerita tadi zaman Jepun ni tadi, berulang alik, naik basikal, akhirnya darjah 4, kira habis jam 4 terus masuk Ihya Syarak belajar pagi. Sebab itu ingat apa yang berlaku di sekolah Ihya tu. Zaman dulu kira memang hebatlah, pasal dia ada asrama kayu je, asrama kayu di tepi bukit tu kan. Air pun ada kolam besar gitu, kolam besar, air pada bukit turun bersih lah kan, sejuk je. Pada di keliling ni asrama lelaki lah, perempuan dia ada rumah belakang tu. Kemudian kami yang tak asrama ni, waktu zuhur kena pergi berjemaah, wajib. Betul. Saya tengok siapa yang tak pergi jemaah sampai zuhur, besok kena denda pada. Denda boleh, di depan sekolah tu ada tanam bunga, sayur semua, kena cangkul sayur. Jadi ada juga yang kaki tuang tu tak nak sembahyang. Sembahyang, azan, atau mula-mula pengalaman dekat tu. Azan bukan seorang. Bucu sana seorang, sini seorang, 2 orang azan. Allahu Akbar, Allah. Ni kata orang azan. 2 orang, kadang-kadang 4 orang sekali azan. Itu cerita di Mahat Ihya Syarik asrama dia. Mudir dia Ustaz Abu Bakar Bakri lah, sebelum dia kena tahan. Itu yang zaman itu. Lepas yang kongres 3 hari 3 malam di Semanggur tu, yang Datuk On kata hubaya bahaya dari gunung. Betul. Cerita banyak itu banyak cerita, boleh banyak orang tulis lah. Betul kan? Okey, jadi itulah sekolah tadi itu sampai ibtidai. Dalam ibtidai itu pun banyak kelas. Jadi dalam kelas tu ada 2 orang yang nama sama, Ahmad bin Awang. Dia besar, atuk ni kecil. Jadi Ustaz Bakar Bakir bagi gelaran Ahmad Saghir. Sampai dah habis keluar, ada dalam Ustaz Bakir kata Ahmad Saghir. Dia bagi Awang, mana Ahmad Saghir cuti ke balik ni? Dia bagi bersikap suruh mengajar. Masa di kolej Islam tu, balik cuti hujung tahun tu, panjang cuti 3 bulan. Balik mengajar di Ihya tu. Mengajar sukarela lah. Dia belikan sebuah bersikap daripada Semambat tu lah dia kata. Dia panggil Ahmad Saghir. Tapi ada dua orang Ahmad Saghir. Seorang itu Ahmad Saghir tu Ahmad Haji Hashim. Dia di sekolah Ma'arif Kuala Batas tu, yang Pak Lah punya tok sekolah tu. Dan dia ni kemudian pergi ke Pakistan, balik Pakistan tu, itu yang dia orang pertama menjadi guru agama di sekolah menengah Melayu yang di Ipoh tu. Apa dia panggil? Yang aliran Melayu yang pertama di Ipoh. Ada satu sekolah aliran bahasa Melayu yang pertama ni. Ada asrama. Lupa nama sekolah tu. Dia guru kat situ lah. Guru agama kat situ. Ustaz Haji Hashim ni. Dia juga Ahmad Saghir. Tapi yang Semanggur ni Ahmad Saghir. Saya lah. Datuk Seri ingat ke? Datuk Seri tu nyanyi lagu Jepun kan? Masih ingat tak baik-baik di lagu tersebut? Oh, tak ingat lah. Kai-kai apa? Tapi yang balik nak cerita tadi, lepas Jepun tadi, datang British. Lepas tu kita biasalah sekolah tadi kan, sampai darjah 4 dia masuk Ihya, sekolah Ihya. Teruslah mana dididikan Ihya ni lah yang memberi kesan banyak.
Pasal kami masa-masa tu semangat kemerdekaan ni ditanamkan di Ihya Syarif. Kami hari Khamis belajar separuh masa sampai pukul 10 je. Hari Khamis, Jumaat cuti. Lepas pukul 10 tu sampai ke tengah hari nak pergi Zuhur tu latihan bersyarah. Dulu tak ada ceramah. Bersyarah, syarahan. Tiap-tiap kelas ni minggu ni Ahmad Sarir. Kena ceramah depan ni buka sebelum kelas tu buka lah partition tu kan. Kumpul pada kita nak berlatih kan. Oi, mula-mula nak berlatih tu ada yang lari, tak ada. Kita ni menggeltar pasal sekejap nak pergi ke bilik air nak kencing semua kan. Itu mula-mula pengalaman nak bercara ni depan kita orang kampung, kita kecil lagi kan. Dia pun dah lama besar dah. Tapi lepas tu bila haflah ihtifal ni acara tahunan sekolah lah. Jadi dia orang pilih lah. Jadi pertama sekali Atuk tampil atas pentas. Masa tu ihtifal ni bukan 1,000 orang. Ribu khidmah kuliah besar. Zaman tu sekolah agama memang sambutan. Hak Ihya Syarif ni khasnya lah kan. Panggil lah orang tetamu khas gini-gini semua. Mula-mula dia panggil muhawarah. Muhawarah ni macam kita punya ni lah, 2 orang berhiwar sekarang punya soal jawab lah dalam bahasa Arab. Tapi disediakan lah. Sediakan ustaz kita hafal lah. Kawan itu mula-mula naik pentas di depan ribuan orang tu kan. Itu dia pengalaman. Ya. Jadi balik pada tadi kami hari Khamis latihan. Pagi beratur depan. Lagu itu seminggu sekali lah waktu tu. Hari Khamis tadi kan. Lagunya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Tanah Airku. Yang tu waktu masih ingat lagi sikit-sikit. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Diterjemah dalam bahasa Arab tu. Yang berterjemah dalam bahasa Arab ni, dia yang menjadi setiausaha agung kepada Hizbul Muslimin. Kemudian dia lari ke Indonesia sampai sudah tak balik. Nama dia Astagfirullah, lupa. Nanti mungkin lama-lama ingat lah. Arabnya macam ni. Indonesia mahatarasi bihayati ubdiha hiya ummi pasawfa ubqi. Betul tak ingat apa itu. Semangat. Kemudian bukan lagu itu saja. Lagu-lagu kemerdekaan tanah air berjejer pulau-pulau. Mana kita boleh ingat Indonesia tu pulau ini masalah. Lepas tu lagu yang sebut pahlawan-pahlawan dia. Sipulan. Itulah ingat masa tu. Masa tu semangat merdeka memang daripada Indonesia lah. Kebetulan memang ada orang daripada Indonesia yang datang jadi guru di situ. Jadi tu dia datang ke sini, dia dengar Ihya Syarif. Dia datang, dia kata dia nak belajar. Maksudnya dia jadi cikgu. Dia dah ustaz. Masyhurnya Ihya Syarif tu. Kita tempatnya. Yalah. Ini balik kepada cerita Jepun ni. Masa Jepun nak masuk ke Asia ni, perang dunia kedua tu, dan dia nak masuk ke rantau Melayu ni, Indonesia ni, dia punya slogan Asia untuk Asia. Tak tahu bahasa Jepun lupa. Dia kata apa kampung lupa dah. Tapi slogannya Asia untuk Asia. Dan kemudian dia di Malaysia ni, dia masa Jepun tu ada akhbar bahasa Jepun. Dia keluar apa Shimbun tu tak apa dah. Penang Shimbun ke apa gitu dah. Jadi orang Melayu ni ingat, wih betul lah Jepun ni. Maknanya sebab itu kalau orang yang tak faham cerita sebenar, dia percaya tu. Dia kata, oh Jepun baru kena merdeka. Pasal atau ada ikuti video ceramah profesor apa nama tu yang dia ni khasnya orang Kelantan lah. Ada nama dia banyak ceramah-ceramah dia.
dia ni sebenarnya bukan ahli sejarah. Dia ni kalau tak salah dia macam sains apa bidang, tapi dia suka sejarah kot. Ingat dia ustaz benar. Dia betul ada video banyak ceramah-ceramah hal perjuangan apa ni. Jadi baru ni saja dah ternampak. Dia kata buka tengok-tengok. Dia cerita, dia kata Jepun lah yang sebenarnya memberi kemerdekaan dia kata. Dikaitkan dengan Indonesia. Memanglah Indonesia mengisytiharkan bila Jepun pergi tu 45 tu Soekarno isytiharkan Indonesia merdeka, tapi bukan Jepun bagi. Jepun dah kalah. Jepun dah kalah. Dia berundur je kan daripada Indonesia Filipina tu. Tapi ceritanya tadi memang mula-mula macam tu lah. Lepas tu arwah ayah Datuk ni dia pernah cerita Jepun nak datang tu begini semangat. Jadi orang kita ni suka nak tengok Jepun. Weh, ini kita punya bapak baru ni. Dia istilah bapak baru. Jadi Jepun yang naik daripada Pulau Pinang ni, tentera Jepun ni. Pak menyaksikan malam tu masa British berundur, dia bom jambatan yang tadi dah. Jambatan yang Sungai Kurau tadi atau yang kata Sungai Gedong tu. Masa tu kita orang dah tak duduk tepi jalan dah. Rumah tu ni dia tepi jalan raya ni. Tapi kerana masa perang, kita nak selamat semua tinggal kat rumah ni. Pergi masuk ke dalam kampung. Di belakang sawah mendang tu ada parit 1, parit 2. Jadi Atuk ni memang ada tanah nenek Atuk di parit 1 tu ada rumah pun. Kami pindahlah ke rumah, tapi kecil lah. Pindah ke rumah tu. Jadi malam tu bunyi bom jatuh. Tengok-tengok api menjulang. Daripada parit yang rumah kami duduk ni, kira kalau kira kilometer sekarang ni 3-4 kilometer lah, tapi nampaklah api menjulang. Dia bom. Sebab British nak berundur, dia tak nak Jepun muda, dia bom dulu. Lepas tu lebih kurang dalam dari Sungai Gedong ni ada satu lagi sungai, dia panggil Kampung Diu. Itu jambatan tak besar lah, tapi sungai juga mana dia bom juga itu malam yang sama. Dia dua bom. Dia jarak antara jambatan sana tu lebih kurang dari situ lebih kurang 10 km. Jadi dua jambatan dibom. Kami mula nampak, tapi yang terang sekali yang di Sungai Gedong tu lah. Yang sebelah ni dia terlindung banyak. Itu pengalaman tengok. Lepas tu Jepun pun masuk. Ni cerita kita nak nyambut Jepun ni. Jadi kira sepupu kepada mak kami lah. Lelaki 2 orang bujang masa tu. Seronok lah. Ni nak pergi tengok Jepun. Pergilah ke Sungai Gedong tadi. Sungai Gedong ni Jepun nak menyeberang tu. Tengok titi dah kena bom kan. Tapi nak tengok Jepun tadi kat situ nak tengok. Nanti Jepun sampai situ dia terpaksa berhenti. Pergilah. Pergi sana Jepun pergi ambil basikal dia orang. Dia rampas basikal orang yang datang situ mana. Termasuk yang kami panggil Pak Ndak tadi. Adik, betul sih. Pak Ndak kami kira pupu mak kami lah. Betul. Lepas tu barulah orang tahu Jepun ni jahatnya. Lepas tu dia suruh orang buat kerja tolong dia pula. Sebab tak nak lebuh dia. Kenapa buat kerja tolong dia semua gitu ni. Panjangkan cerita, dikerahnya orang jadi askar. Jadi yang sepupu kepada mak kami tadi ni, kami panggil Pak Ndak dengan Pak Lang, Pak Ndak Ahmad dengan Pak Lang Musa saja. Dia orang ni akhirnya jadi askar Jepun. Di Jepun, tak tahulah apa jadi, tapi dia yang Pak Ndak ni tak berapa lama dia dapat lari. Lari dapat tersembunyi lah kan mereka buat lari. Yang Pak Lang Musa ni tak dapat lari. Jadi tentera Jepun yang dia kata tentera apa yang disuruh buat kereta api maut ni orang panggil. Kereta api maut. Dia sejarahnya Jepun nak bina jalan kereta api daripada Malaysia sampai pergi ke mana Burma apa semua tu sampai ada. Jadi di negeri-negeri ini dia kerah orang. Tak nak bunuh. Itu yang banyak mati tu. Kerana sakit aja dia bunuh. Itu yang dia panggil kereta api maut. Yang Malaysia kemudian tuntut ganti rugi kepada kerajaan Jepun atas yang inilah mana kezaliman dia. Yang akhirnya dah runding itu yang Jepun bagi ganti rugi yang kita dapat kapal Malaysia daripada duit tu.
Apakah nama dia? Dan dinamakan apa kata? Jadi Malaysian punya kapal dia kan. Nah, itu cerita itu ada semua dalam Google, boleh tengok lah kan. Dia pun bersetuju menyerahkan. Jadi yang Pak Lang tadi ni hilang lah, kami tak tahu. Bertahun-tahun sampai Jepun dah hilang dah balik. Tiba-tiba dengar cerita dia ada di Perlis. Kahwin apa boleh. Dah lama baru tahu dia rumah jadi hidup. Dia lah menceritakan banyak seksanya orang yang gini tadi. Pasal dia antara buruh kereta api maut dipanggilnya. Ada. Yang ada filem mereka buat filem yang kita ada. Atuk tengok filem tu 2-3 kali juga lah kan. Dalam filem tu yang menunjukkan makna orang putih nak pakai bodoh Jepun seolahnya kan. Yang jatuh runtuh jambatan tu jatuh buat tu. Dia apa? The Battle of apa? British apa kan lupa. Jadi itu cerita Jepun tadi. Jadi maknanya kita jangan pernah nak percaya mana profesor cakap ada Jepun lah corona bagi semua kan. Dia tak tahu tu. Atuk ni menyaksikan depan mata. Pasal dia ni hidup selepas Jepun. Sebab dia lahir tahun kemudian lah, maknanya kan 10 tahun kemudian. Dia tengok tahu tu Jepun dia tipu. Tapi memang dia punya propaganda macam tu. Dia memiliki maknanya untuk Asia Percaya propaganda. Propaganda dia. Tapi orang kita hidup teruk sama Jepun, sisa. Itulah padi tadi diangkut. Ditinggal sikit je. Betul? Suku tanah ubi kayu. Jadi itulah pengalaman masa Jepun. Lepas habis pun British datang. Di situlah kemudian perjuangan semangat kemerdekaan ni bila British nak laksanakan Malayan Union tu, itu boleh ikuti dalam Google macam cerita tu kan berbicara. Tu dan situlah yang Dr. Burhanuddin di sini parti masa tu parti Melayu nak merdeka ni mula-mula ni bersama masa memantah Malayan Union tu. Tapi kemudian UMNO ni dia dah lain. Jadi situlah maka datang aliran kiri dan kanan digilakan oleh orang putih lah, orang yang mana ni macam Dr. Burhanuddin Hilmi ni dengan parti dipanggil PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yang pemudanya API, Angkatan Pemuda Islam Ahmad Mustamam, yang perempuannya AWAS, Angkatan Wanita Sedar, dikatanya AWAS. Jadi dua ni bersama, yang Melayu ni kemudian bergabung dengan pertumbuhan yang bukan Melayu pula, MPAG apa nama tu, dan bersetuju kemudian yang Melayu ni panggil Putra bergabung dengan MPAG mengiktiraf Dr. Burhanuddin sebagai ketua untuk kemerdekaan ni. Jadi makna sebelum ada Melayu, ada BN, Perikatan semua ni, makna sebelum mereka ni British tahu sebenarnya orang bukan Melayu sudah menyokong Melayu untuk jadi ketua. Boleh dia lah. Dan dari rangka draft perlembagaan kemerdekaan. Tapi kemudian tu British dah tahu ni, itu yang jadi dia Dr. Burhanuddin ni tak apalah, dia tak kena tangkap masa tu kerana kemudian dia pergi ke Singapura. Tapi Ustaz Bakar Ahmad Mustamam manakala AWAS ni dia masuk hutan. Itulah tu si apa nama yang kononnya komunis, bukan komunis, si Syamsiah Fakih. Ustazah tu. Syamsiah Fakih itu dia belajar di Sumatera Barat tu. Ada namanya dia Syamsiah Fakih, Aisyah Ghani. Itu menurut riwayatnya memang sembahyang. Kalau cara Islam hidup dia lah dalam hutan tu. Kalau bersalin anak dihantarlah, dijaga oleh orang lain. Yang akhirnya bila dah Malaysia berdamai, komunis Muslim berdamaian tu, yang dia orang tak nak balik ke Malaysia ni, yang tak nak balik lah. Itu yang sekarang ada perkampungan di selatan Thailand dan Malaysia ni kan, di kampungan hutan khas untuk dia orang ni, yang meninggal lah Musa apa nama tu. Manakala si Syamsiah Fakih ni dia di negeri China, yang kena dia balik kembali sini kan, dia dah meninggal. Jadi itu cerita kami di Ihya Syarif ni, macam tadi semangat kami yang kanak-kanak ni. Kalau tadi Angkatan Pemuda Insaf tu kan, API namanya, Ahmad Mustamam lah. Kami kecil-kecil ni dia panggil semut api. Semut api ni budak-budak ni latih macam scout tu lah.
Dia kata pakaian uniform, dia punya cap tu macam American punya apa tu juga lah, American punya army yang betul-betul dengan api tu macam tu rasa songkok dia. Lepas tu dia tengah benang-benang berlatih lah, kawat, bawa kayu, buat macam senapang, kayu tu bentuk macam senapang. Itu jadi British kata, oh ini dia orang ni memang nak mengancam negara tu, pasal semangat tu memang kita. Jadi itulah cerita pengalaman asuhan di Iyad Sharif tu, makna dengan semangat kemerdekaan, dan menyaksikanlah yang kongres 3 hari 3 malam dilangsungkan tanpa berapa ekor lembu tumbang dalam pada 3 hari itu keluar macam akhbar harian khas kan, dicetak. Kebetulan di Taiping tu apa nama percetakan, ada satu percetakan Melayu lah kira, tapi yang orang kuat itu dia asal mu'alab lah, tapi dah Melayu kan. Jadi dia orang boleh siapkan, maknanya apa-apa yang dibintang itu esok terbitkan lah, sebarkan dengan tulis merah surat khabar kongres tu. Jadi bermaknanya memang masa tu hebat lah kita orang tu, walaupun kampung kecil je Semanggur, tapi dikenali perjuangan itu sebenarnya. Sampai Sultan Nazrin ni masa tu menghadap dia nak bentuk kerajaan 208 tu di Perak ya. Bila kami pergi 6 DAP 2 orang, PKR 2 orang, PAS 2 orang masa tu. Dari Pak Cik sampai ketua rombongan. Jadi bila introducekan nama, dia duduk situ, Pak Cik duduk sini, sini orang PKR, itu orang DAP. Sebut kata Iyad Sharif tu, terhenti dia melayani yang lain, dia nak cerita. Dia bercerita pula, dia mengenali Iyad Sharif ni, dia mengenali pejuang Ustaz Bakar ni di mana? Universiti dia di Oxford. Dia kata. Dia sebut tu, dia kata. Itu ceritanya. Itulah mula kenal dengan tuanku Nazrin ini. Sepatutnya ayahanda dia lah Sultan Azlan untuk menerima kami menghadap, tapi Azlan masa tu dah latih dia ni, jadi dia duduk belakang je lah. Jadi Nazrin ni kira dah macam pemangku kajian masa tu. 2-3 kali lah jumpa dia pernah dia bagi anugerah tokoh dakwah kata. Baku ni jumpa dia panggil masa kita nak buat kongres, bukan kongres, muktamar masjid se-Malaysia pada 25 Ogos kemarin kan. Jadi mula dia patutnya kerasmikan, tapi last minute kita dah hantar segala butiran derap ucap citah dia semua lah. Kali-kali dia panggil ke istana di sinilah, di Bukit Pesuan tu, panggil dengan Cik Azmi, kata dia panggil Wan Jakim sama. Rupanya dia nak beritahu, dia kata dia tak sempat, tak boleh kerana dia penuh acara dia. Tapi dia teruskan, dia kata minta PMX rasmikan. Itu kami hanya semalam mesyuarat 2 hari lepas, kami laporan muktamar ni nak hantar ke dia lah. Saya tengah buat appointment nak dapatkan masa menghadap dia, sampai dia suruh teruskan untuk bertahun-tahun akan datang, tiap tahun kena buat program ni. Dia kata dia akan rasmikan. Tapi yang orang kuat dia lah terkejut kan, bila dia tengok macam mana Sultan Nazrin ni pergi layan Datuk. Datuk baru nak masuk, mula menunggu tu kan, mula dia panggil orang Jakim lah. Baru nak masuk macam ni kan bilik tu, ni pintu, dia nampak saya Datuk keluar nak masa tu kan, terus Assalamualaikum Datuk Seri Ustaz, jemput masuk. Belum lagi kita pergi sana, dia dah berdiri dah. Lepas tu duduk sebelah, tak ada cerita sembang-sembang bagaimana, habis dia nak ceritakan gini-gini ni. Sebelah dia ni Anwar Zaini, dia punya orang kuat dia lah, Anwar Zaini, Tan Sri Zaini. Sekarang ni dia lantik jadi yang dipertua Majlis Agama Islam Perak. Nak kata rapat Majlis Agama ni selama-lamanya dipengurusikan oleh Sultan ataupun dulu pemangku lah, tapi sekarang masa dia jadi Sultan, dia bagi Anwar Zaini.
Sini banyak tulis dia punya ucapan-ucapan itu. Lepas habis mesyuarat, lepas tu Cikgu Azmi kata, tuanku, kita nak ambil foto. Boleh. Ke depan. Dia kata depan tu, depan pintu istana dia. Dia tak nak dalam tu. Dia dapat tu. Jadi daripada tempat meeting tu, nak pergi ke sana tu, berjalan kira-kira daripada sini pergi lift tu ada. Dalam istana tu. Lift tu memanglah ada lantai dia, ada yang daripada mula kata bangun tu, ya tu memang pakai tongkat kan, memang dia lah. Dia pergi cakuk tangan dia, pegang atuk ni, dipimpin sampai ke depan. Tak apa tuanku, tak apa. Jaga sikit dia lagi tuan. Mana dia punya respect. Lepas tu ambil gambar. Kami bertiga lah, Cikgu Azmi, dia Anwar Zaini, dia masuk ke lain. Orang Jakim tu tak ikut lah. Sampai dia kata siapa bawa ni Datuk ni Ustaz. Kata anak tu masuk dalam kereta, depan dia tu naik kereta tu, dah masuk pakcik dan Datuk dan naik kereta, dia tunggu lagi berdiri tu sampai nak bergerak tu angkat tu baru dia pergi. Maknanya dia sangat menghormati. Mungkin lah pasal dia orang berusia kan, kan. Tapi dia papa bawa dia. Tapi kita tak ambil gambar, kita tak nak nanti jadi tak nak ambil gambar cuma masa tu masa apa kata jangan ambil gambar. Padahal kita ada orang yang Jakim tu, dia Mabim ada bawa kamera, kata jangan kita tak nak lagi kan, nanti jadi apa-apa orang cerita kan sultan tu. Itu Nazarin. Tapi tiap kali jumpa dia, doakan untuk kita ya. Dia bahasakan untuk kita. Doa untuk kita. Orang lain terima anugerah ni, lepas dia pasangkan golongan tu, Gustan pergilah. Kerana kita ni, dia bersembang. Sembang gini. Penghabisnya, doakan untuk kita. Kita pun terlupa lah kan. Tadi tuan tu pusing tu, so lama dia kata, hey, tak ikut terlupa lah kan. Itu pasal dia sembang kita. Itu Nazarin. Okey, itulah cerita. Jadi balik cerita Jepun tadi, lepas tu sampailah kita berhenti. Ihya tu tergendala bila Ustaz Bakar-Bakir kena tahan yang darurat tu kan, istilah darurat, tak ada pimpinan. Masa tu dipimpin sekolah tu sementara oleh Ustaz Khaidir Khatib namanya. Khaidir Khatib ni dia mungkin asal Kelantan, Indonesia gitu, tapi dia kami orang Kelantan gitu. Dia lah. Jadi pada masa tu pelajar-pelajar pun banyak lari lah pasal sekolah dah tak tentu hala gini kan. Tapi kami masih belajar, dan arwah ayah kami antara orang kuat jawatan kuasa untuk menghidupkan. Dia memang sejak dapat Ustaz Bakir pun dia memang jadi jawatan kuasa ayah tempatan. Sampailah mana Ustaz Bakar dibebaskan, baru naik balik sekolah tu lah. Jadi sementara sebelum Ustaz Bakar-Bakir bebas tu, Atuk ni dalam setahun juga tak belajar lah. Pasal dah guru pun dah tak ada gini kan. Kita dah naik ke kelas tu kan, menunggu. Lepas tu buat kerja kat ni lah, tolong orang tua lah, menunggu kita. Kita orang ada tanah kebun getah kan. Jadi bendang di Semampat ni, yang getah ni di dalam bahagian bukit lah, di Semangul ke dalam. Dia sekarang namanya Kampung Selamat. Nama kami dia lah, masa dulu tak ada kampung tu. Tapi masa darurat, kerajaan suruh pindahkan orang, buat satu, dia bagi tanah, suruh bagi lot sebab komunis di keliling tu kan. Jadi maknanya tadi itu pandailah mereka kata. Sampai sekarang ni kalau seminggu dua praktis lagi lah menurut kita dengan pisau kita.
Pukul berapa kata? Anak mereka kata ni nak mudah dapat susu getah yang banyak, kita turun pukul 4 pagi atau 4:30 pagi. Sejuk lagi kan. Ni ada lampu ni. Ikat lampu. Mula-mula lampu tu pakai minyak gas tu. Oh, ni lepas ni berbau lah minyak ni tu. Tapi lepas tu tukar kepada yang kerbait. Yang orang kerja lombong tu kan. Dia suruh ikat tu, kecil ikat. Oh tu. Kalau kita nak kuatkan dia punya sharp, dia punya cahaya tu tak. Oh, tapi bila dia tengok brom babi lari tu, mana adalah tu sang belang tu. Kita kuat lah, kuat sekali. Pasal kebun kita orang ni pula tinggal lagi dalam 4-5 lot, lepas tu hutan besar, kita belah hujung gitu kan. Itu pengalaman tu. Malam pukul 4:30 ada Nuri kata memang ada harimau terjumpa, tapi kita buat tak kerti lah kata. Sebab di hujung tanah kita nak ada durian hutan. Durian hutan ni macam durian ni, tapi di duri panjang. Durian hutan ni bila dia luruh, dia mau makan, dia mau buka. Dia makan durian tu. Makan isi dalam dah, dia makan. Dia tak ada makan lain kan. Ini pengalaman ni orang lain tak jumpa. Pengalaman orang macam Atuk ni jumpa. Atuk pernah menuri getah dalam masa tu. Masa tu jalan nak masuk tu bukan macam sekarang jalan tar. Jalan lebih kurang gitu ya. Nak masuk ke dalam tu daripada jalan besar, daripada Gunung Semanggul ni, pada jalan ni tu, batu tu, nak masuk tu lebih kurang dalam 3 km je Pak. Nak sampai ke Kampung Selamat, ke kebun tu dalam lagi. Tapi kita dah biasakan diri lah. Jadi tak ada rasa takut ni. Estate di luar ni, estate Cina punya, dia ada cuma orang panggil apa, quarters bekerja. Lepas tu kosong. Nak lalu tu ada payah pula. Payah tu kalau musim hujan tenggelam, basikal kena buat ke sini. Nak lalu hutan payah ni ada apa sini? Tak ada fikir lah. Jadi melatih kita jadi macam kata jiwa kita tu kental kan. Kita hilangkan rasa takut tu. Itu pengalaman masa umur ialah belasan tahun lagi lah. Pasal lepas tu bila dah tak mengaji di Ihya tu, masa tu umur berapa belas tahun ya. Atuk kami buka kelas khas di Ihya Syarif tu untuk bahasa Arab. Kami ada pakat beberapa orang dalam 10-15 orang untuk kelas bahasa Arab khas kami je. Kami bayar allowance pada guru tu. Dia mengajar di sekolah lain, di Masjid Tinggi ni, Akhlak Islamiah dulu. Sampai sekarang tak ada dah sekolah tu, sebab tahfiz pun tutup dah. Dia jarak di antara Ihya Syarif ni nak ke Rasmiah tu lebih kurang dalam, kalau kira kilometer sekarang ni 2, 6, hampir lebih kurang 10 km je lah. Tapi dulu Akhlak tu pun satu sekolah yang terkenal juga, cuma taklah besar macam ada orang di situ. Dia tak ada asrama, tapi dia ada pondok. Ada pondok-pondoknya, ada untuk orang yang jauh-jauh sikit ni. Yang lain tu tempatan lah. Jadi salah seorang guru bahasa Arab situ terkenal, guru Arab yang baik lah. Jadi kami panggil dia, nama dia Ustaz Abu Bakar Hamzah. Jadi dia ajar kami. Lepas tu lebih kurang dalam tak sampai setahun sempat kot ajar kami. Sekolah tu mogok, budak-budak situ mogok. Sekolah Akhlak Islamiah tadi mogok, dan konon-kononnya mogok tu dihasut oleh Ustaz Bakar Hamzah ni. Jadi dia kena pecat. Bila dia kena pecat, dia buka sekolah. Ada satu kampung terpencil, kalau kita mari daripada Kuala Kangsar, jumpa jambatan Iskandariah yang lama tu, ada jalan kecil termasuk dalam, dia akan tembus sepekan kati nama dia. Di tengah-tengah tu ada kampung berhala. Nama kampung tu Kampung Berhala. Tapi orang Melayu tak kena apa, berhala saja. Kampung Berhala tu ada satu sekolah kampung lama, namanya Madrasah Yasiniah. Kampung Berhala Kati. Yasiniah tu ambil nama pengasas tu Haji Yasin. Dia dah mati lah. Jadi Ustaz Bakar Hamzah ni dijemput untuk menghidupkan sekolah tu.
Kerana orang tahu dia ni terkenal dengan bahasa Arab. Dia buka sekolah tu, dia bagi syarat. Dia kata kena buat sekolah tambahan. Saya hendakkan panggil murid-murid saya yang di Masjid Tinggi, di Ihya tu yang pernah kata, untuk dia orang datang sini mengajar budak-budak yang belum tahu apa-apa ni lah. So orang buat lah gotong royong, buat sekolah kampung, batang kayu, buluh apa gitu, lebih kurang lah. Orang ramai lah, beratus-ratus lah budak. Jadi kami ni dipanggil untuk datang situ belajar kepada Bekah Hamzah ni, tapi petang mengajar budak ni. Pagi belajar, petang mengajar. Itulah mula-mula dilatih. Dan dibayar RM25 sagu hati. Rumah diberikan percuma sama. Jadi kami masa tu lebih kurang dalam 7-8 orang juga. Yang lain tu dia orang bayar sendiri, berbayar lah. Daripada Pahang datang. Dia buka kelas persediaan untuk Kolej Islam dipanggil. Nama dia Qismut Tajhiz Kuliah Islam. Tapi daripada dua orang ni, bila lagi nak berangkat tu, dia kena demam panas, meninggal. Jadi tinggal tu seorang lah yang daripada sekolah Semanggi ni, yang daripada Masjid Tinggi tu 5 ke 6. Lepas tu yang lain tu orang masuk belajar lah untuk kerja lah. Belajar situ lah. Lepas 2 tahun dia ambil peperiksaan untuk masuk Kolej Islam ni, lulus terus masuk tahun 1. Kalau tidak kena masuk kelas persiapan. Itu Bekah Hamzah dia, guru kami. Bekah Hamzah ni pula tak lama dia tinggalkan pula sekolah tu. Di belakang kami dah tak ada, dia tinggal. Kemudian dia dapat mengajar pula di sekolah Izzuddin ni, seorang kerajaan Perak ni, di Ipoh tu, Izzuddin. Lepas tu mungguk pula Izzuddin tu, orang kata dia pula ahsud, tak tahulah. Lepas tu dia balik, dia dapat kerja perpustakaan Kolej Islam Melaya, pegawai perpustakaan Melaya. Lepas tu masa tu pula, masa dia kerja di Kolej Islam perpustakaan tu, dia hadir pemuda Afro-Asian pasal tak ada dapat kebenaran. Lepas tu teruslah dia dilantik jadi Setiausaha Agung PAS. Itulah mula dia duduk di Kelantan bertanding. Itu mula Bekah Hamzah dia baru. Itu cerita sejarah tadi, cuma belajar bahasa Arab. Lepas tu masuk di Yasiniyah tadi sekejap. Lepas tu Kolej Islam. Itu Pakcik batch yang kedua masuk Kolej Islam Melaya. Batch yang pertama dia masuk awal tahun, batch yang dia ujung tahun. Sebab tu Pakcik tamat. Dia Kolej Islam Melaya ni dia ada 2 stage. Satu dia panggil syahadah pertama lah. Lepas tu syahadah ulia. Syahadah pertama ni tahun 1, tahun 2, tahun 3. Periksa, lulus, masuk pula basic untuk step kedua. Syahadah ulia ni tahun 4, tahun 5. Jadi 5 tahun. Keluar daripada sini syahadah ulia Kolej Islam ni, Azhar iktiraf equivalent dengan first degree dia. Mu'adalah dia. Mu'adalah ijazah al-aliyah. Azhar yang pertama dia panggil ijazah aliyah. Jadi kita orang ni kemarin kami fikir kita dah ada orang kata boleh masuk terus dirasa ulia, postgraduate. Suatu kita orang masuk terus postgraduate, ambil magister. Sebab tu Pakcik ambil magister dan wajib ambil diploma pendidikan ikut Kementerian Pelajaran punya syarat ni. Usaha kami beasiswa berlatih di Arab sana, ngajar budak-budak Arab 1 tahun. Azhar juga diploma pendidikan. Jadi magister Azhar, diploma Azhar. Masuk tahun ke-5 habis. Patut 5 tahun tapi tak sampai 5 tahun. Pasal kita dapat curi sikit. Sebenarnya tak boleh belajar dua-dua sekali. Tapi masa tu dia tak berapa ketat sangat Azhar ni. Jadi kita pada masanya kita di kuliah syariah, kita boleh masuk kuliah tarbiyah. Tapi lepas tu tak boleh dah tahu. Dan sepatutnya kena habis dulu ni baru boleh. Tapi masa tu kami longgar sikit. Jadi tak sampai jadualnya 5 tahun. Pasal dia nak 4 tahun untuk masuk ijazah aliyah tadi. 4 tahun. Tahun 2, 3, 4. Jadi kawan-kawan yang tak nak masuk ijazah aliyah, ada yang masuk tahun 2, ada yang tahun 3. Azhar. Dia bergantunglah kemampuan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita orang 5 orang ni, yang pertama kebetulan yang 3 orang masuk syariah, 2 ni bahasa. Bahasa ni lambat sikit. Jadi yang kami batch pertama Kementerian Pelajaran Hantar tu, saya,
Hamid Usman, Kasim Saleh namanya, meninggal dah. Ini ambil syariah. Ismail Ibrahim dengan Ismail Ripin ambil bahasa Arab. Jadi Ismail Ibrahim ni dia ambil bahasa Arab. Begitu Ismail Ripin. Dia pun balik kemudian. Ismail Ripin lagi kemudian lagi. Dia balik ni, Ismail Ripin jadi pensyarah Universiti Kebangsaan. Ismail Ibrahim ni dia balik-balik itu sama-sama. Dia jadi guru sekolah sekejap, ambil baki dengan atuk ni. Tapi lepas tu dia ditukar ke dia bahasa. Pasal dia bahasa dia. Jadi kejadian bahasa penyelidik bahagian apa atau. Kemudian dia orang lepas tu pergi pensyarah. Cara UKM yang kemudian Mahathir lantik dia jadi orang pertama jadi pengarah IKIM, ketua pengarah IKIM, Ismail Ibrahim. Yang Hamid Usman ni dia balik kemudian dia orang ni balik ni semua kami jadi guru, tapi kemudian sambung pelajaran semula atas program UKM. Itu ada PhD tu, itu yang Dr. Hamid Usman PhD, Dr. Ismail Ibrahim. Itu adalah menyambung pelajaran kemudian. Bila Kuala Islam, bila Fakulti Islam buka, lalu diisytiharkan siapa-siapa yang nak memohon jawatan pensyarah Universiti Islam Fakulti Islam Universiti Kebangsaan ni. Kelayakannya ijazah master lah, sarjana yang diiktiraf, pengajian Islam yang diiktiraf. So kami buat pemenang lah. Lebih kurang 13 orang. Semua tu orang Azhar. Sebab masa tu yang lulus daripada Universiti Melaya tak ada lagi yang master pengajian Islam. Macam Dr. Kamal Hassan, dia lepas dia post degree, dia pergi Amerika. Lepas tu Muhammadi, dia tak habis-habis tamat lagi nak ambil master dia tu. Sebab masa tu katanya dekan pengajian Jemaah Islam ni, apa nama tu yang asal orang Sri Lanka tu, doktor apa, keras sangat dia. Jadi kami ni semua daripada Azhar, 12 orang dah Islam. Tiba-tiba bila kita buat permohonan, dapat jawapan, dia kata anda tidak layak untuk mohon jawatan pensyarah tu. Pensyarah kan penerung pensyarah misalnya, bukan tak ingat tapi dah pensyarah. Tapi sekiranya ingin untuk mengikuti program tenaga pengajar, sila datang untuk temu duga. Semualah datang, 13 orang, 13 ke 12 kita tu. Tapi sebelum masuk interview tu, kita ada perbincangan. Kita kata macam mana ni? Dia kata kita tak layak ni. Azhar, master ijazah Azhar. Mana ada yang lain? Inilah Azhar. Kerjaan hantar kita pula. Kita ni bersuara kerjaan. Hantar kita tak diiktiraf macam mana? Berarti bincang-bincang. Atuk lain jadi ketua ni. Okey. Nanti kalau dia interview, macam mana kita nak jawab? Kita kena bangkitkan dulu isu ni. Kita bangkit isu tu. Kami nak tahu juga gini-gini sebenarnya. Setuju? Bangkitlah. Rupa-rupanya orang-orang lain ni bila dah sampai interview tu tanya, anda jika terpilih untuk ni bersetuju ke untuk ni? Tak ada siapa nak bangkitkan tadi persoalan yang kita punya tak layak ni. Kecuali amat orang seorang lagi. Kita bagi mana? Kenapa anda gini-gini? Ringkas ceritanya tak apalah. Interview ni, ini interview ni bukan 3 orang. Ingat 7 ke 8 orang. Bekas guru kita yang dulu di Kuala Islam tu, dia orang jadi pensyarah Fakulti Islam. Lepas tu pendaftar, lepas tu pegawai sini. Lepas tu di Universiti Melaya ada seorang wakil pengajar Islam. Kawan kami pun masing-masing dia meninggal lah. Doktor apa ni, Doktor apa, Osbin Osman. Tak apalah, kita jawablah soalan-soalan ni, ilmu kita baru balik Mesir ni kita banyak ingat lagi. Lepas tu akhirnya dia nak pilih 5 orang. Kita tu tak apalah, 5 orang daripada 12 tu. Dia nak pilih 5 ke 6 gitulah. Tak apalah, kita orang ni masa tu memang dah berkhidmat sebagai guru lah. Tadi atas kewajipan beasiswa. Lalu tengah atuk berkuliah pula, mengajar di sekolah Bakri tu. Atuk mengajar sekolah Bakri Kempandan. Ambil Islam mengajar di Tengkuak Merimah Kelang.
Kasim Salim ajar di Ceras, Sekolah Menengah Sains Ceras. Tiba-tiba dapat call daripada Dusuki, Datuk Dusuki Haji Ahmad, bapa kepada yang susah gua sekarang ni, Doktor apa nama? Doktor apa nama anak Ustaz Dusuki sekarang? Allah, dia UIA punya pensyarah tu. Ashraf. Susah gua sekarang. Bateri kita tinggal sikit. Anak Ustaz Dusuki. Bateri kita tinggal 17. Apa tu? Apa lagi nak lihat? Apa dah? Oh, banyak lagi. Ini cerita panjang. Kita semayang asal sini. Okey lah. Atuk bukan boleh cerita-cerita ni. Semua ada. Sebab pengalaman Atuk ini, yang ini cukup berkesan dalam hidup tu. Oh. Kesimpulannya, maknanya Ahmad Awal ni memang dia kaki vertikal, kaki bangkang, prinsip. Dia ni bahaya. Itulah hidup Ahmad Awal ni menghadapi inilah dia. Jadi pegawai kerajaan pun kena tahan, kena bekukan, kena disediakan, tak naik pangkat semua. Tapi dia diberi Allah hidup sampai 88, dan yang dulu orang tak bagi, orang sekarang bagi pula. Itu je. Okey, kira masa merdeka tu betul-betul tu 21 tahun. Terfikir orang kata kita nak merdeka ni, iyalah besok macam mana nak main tas sendiri, boleh ke dia kacau ke apa semua. Dia fikir betul. Dia fikir-fikir nak pergi mandi di masa tu, tengah mandi, esok 31 Ogos ni maksudnya. Oh. Kan tak? Masa tu untuk 21 tahun dah tu. Masa tu sekarang ni dia 21. Ha? Sekarang dia 21. Tapi tengok bila dia merdeka, okey kan, sambutan pun hebat kepada kira sebenarnya. Tapi bila pilihan raya yang pertama 1959, situ dah Atuk terfikir, macam ni politik dah. Maknanya yang bertanding masa PAS dengan UMNO lah. PAS dalam perikatan negara. Dalam kempen tu dah mula dah bantai-membantai kan. Fikir, kita masa tu muda ialah umur 20-an kan. Takkanlah politik saya macam ni. Fikir masa tu. Memikir dah. Apa salah ini kan? Tapi Ustaz Bakar-Bakar ni dia tak bertanding atas nama PAS, tidak sama tau. Dia bertanding atas nama satu parti Melayu di Perak khasnya. Tapi kira kawan PAS lah. Kami pakai baca Yasin lah, doa macam kalah biasa. Tapi yang penting tadi nak katakan, politik ini dari awal, maknanya pertarungan politik ini membawa kepada pergisiran sosial. Akhirnya sampai boikot semua tu. Kebetulan orang di sebelah Kerian ni memang tok nenek keturunan dia orang sebelah sana, kami keturunan Kalimantan Banjar. Jadi memang ada pertubuhan pun masa tu, orang tak tahu banyak. Parti Rakyat Kalimantan Melaya, singkatannya PERKAM. PERKAM ni bersama PKMM, API untuk merdeka lawan British ni. Jadi orang ni memang aliran kiri lah ya. Tapi tak sampai bergaduh dalam keluarga. Masih boleh bersalam. Yang sekarang ni, engkau tak ikut aku, kapir. Itu teruk. Itu politik sikit tu. Tapi itu pengalaman tu kan. Daripada kuliah mengajar berpuluh-puluh kuliah sebulan kan. Sekarang ni tinggal ada 2 atau 3 kuliah. Sebab masjid-masjid tu banyak yang pegang dakwah ni ustaz-ustaz. Kena cancel sama-sama. Tak boleh. Tak boleh langsung. Okey lah. Apa lagi soalan? Masa bateri habis kan? Lepas tak pakai bateri tak apa nanti. Pergi kepada soalan yang terakhir. Okey. Apa pesanan Datuk untuk generasi muda? Yalah sekarang ni generasi muda, zaman sekarang ni jauh sangatlah daripada zaman dulu kan. Zaman Datuk dulu, masa mula-mula dulu radio tu aja pun kemudian. TV lagi kemudian. Mana sumber media ni kan. Ada surat khabar je. Atuk ni baca surat khabar daripada umur belasan tahun baca surat khabar. Utusan. Apa ni, masa tu utusan lah. Ataupun Warta Negara. Warta Negara itu akhbar terbit di Pulau Pinang, nama Warta Negara. Tapi yang popular utusan Melayu lah. Jadi, berlanggan.
sampai arwah mak saudara Atuk ni, dia kata, apa ni hang buang-buang duit ni, buat apa? Kata, tak ni wak, kami wak, mak wak lah. Dia tua sekali kan, inilah nak tahu cerita-cerita dunia ni. Itu cerita. Itu soal apa. Lepas tu tak lama radio. Dulu kalau ada siapa orang radio rumah gitu, masa sambutan 17 Ogos 45 ni, Soekarno, ucapan Soekarno no, kita pergilah pergi rumah tu. Serta ada seorang pegawai kerajaan Khani lah, Khani ni, tapi dia rumah dia ada radio. Dia ketua inspektor, dia panggil inspektor tali air dia, yang kemudian jadi Menteri Besar Perak dari Jawi sama dia, dan anak dia juga jadi Menteri Besar mana. Dia tu inspektor aja, inspektor tali air ni di Sempat tu rumah dia, rumah kerajaan. Bila hari 17 Ogos tu dia buka buat kami dengan cerahan Soekarno. Itu masa tu nak cerita. Sekarang ni ni dalam ni segala macam ada. Jadi challenge. Kemudian tak tahulah tu nak ingat apa istilah-istilah pun tahu. Jadi maknanya nombor satu, makna cabaran dunia terbuka hari ni, kerana langit terbuka ni. Di sinilah maknanya nombor satu sekali anak-anak muda kena mempunyai asas yang kuat. Mana kita Islam lah, agama lah. Tapi tak cukup kata-kata Islam saja. Kepahaman kita berhadapan dengan cabaran dunia ni, iaitu prinsip akhlak mulia kita, katanya itu. Sebabnya dia tak ada akhlak dalam media sosial ni kan. Dia suka hati apa nak kata, apa nak kata, nak kutuk apa semua. Tapi kalau ingat, sebab sekarang ni yang kita lihat, maaf cakap lah ya, ustaz-ustaz pun tak boleh percaya. Cakap dia orang sekarang ni banyak sangat kutuk itu semua nama ustaz. Ni ustaz yang muda-muda sekarang ni. Sebab dia orang ni bukan pernah menghadapi susah payah cabaran. Ustaz-ustaz sekarang ni balik daripada belajar Mesir kan, tempatan kan, tak dapat kerjaan, boleh. Ceramah-ceramah agama ni sangat laku sekarang. Buka kuliah, buka kelas, buka ini semua kan, buka kelas Quran pun laku. Orang tak agama. Sehingga sekarang ni diibaratkan kerja dakwah agama ni satu industri, bukan satu kerja kewajipan dakwah. Zaman Atuk dulu sebagai dakwah ni kerja kewajipan kita, pusat kita. Tapi sekarang satu industri mencari makan, mencari kekayaan. Sebab itu banyak ustaz-ustaz muda sekarang tengok kereta dia pakai macam mana. Ini mana dapat dia dah. Kita pun heran, tapi maknanya kepandaian dia orang mengolah benda ni kan. Itu satu. Yang keduanya, sekarang ni kita cakap pertarungan politik di negara kita ni yang sangat-sangat berbahaya, kerana isu perkauman dan agama dimainkan ini. Atuk tengoklah ni, kawan-kawan yang hantar, dia ni orang dah tua-tua, wartawan, tapi kan buat apa you tularkan benda macam ni? Benda-benda ni tak berguna pun, kata kita. Dia selalu hantar ni. Dia ni bekas wartawan yang dah berusia kan. Tapi dia carilah benda-benda yang tak dicari dia punya sumber dia dari mana kan. Ini negara kita tak ancam komunis lah, itulah semua. Umpamanya isu baru ni lah yang kata lawatan kemudian tentera laut. Padahal apa yang sebenarnya dia tu kadet, dia orang tu pelajar universiti, tapi dia bahagian tu. Jadi dia orang bila dah ikut program tentera laut ni kena pakai lah pakaian laut. Dia orang kata tentera laut Cina sekarang dah datang menguasai kita di Pulau Pinang apa semua. Itu yang sekarang sekolah tu sekarang buat report untuk saman dia orang yang menyebarkan. Itu contoh je lah. Jadi Atuk kata, jadi orang muda sekarang ni terutama dalam konteks politik ni, itu yang kita tengok berbahaya, kerana permainan memainkan semangat perkauman dan agama ni sehingga membawa kepada hilang nilai-nilai akhlak dan peribadi. Ini yang kita takut ni. Dia bermula politik ni, Atuk kata dulu zaman mula-mula Atuk kenal politik tu tadi pada usia awal merdeka tahun 69. Kita merdeka 57, 59 pilihan raya pertama. Pilihan yang pertama tu PAS menang di Terengganu, PAS menang di Kelantan. Tapi Terengganu lepas setahun lebih kerajaan tumbang. Sebab masa tu PAS bersama dengan Parti Negara. Parti Negara menang tapi tak banyak kursi lah.
Parlimen masa tu Dr. Mahrudin menang parlimen di Terengganu. Apa nama Datuk On, Bapa Husin On ni, Datuk On menang Parti Negara. Khadijah Siddiq yang asalnya ketua wanita UMNO lompat masuk PAS, menang di Terengganu. Tapi tak berapa, dalam setahun lebih sikit tumbang UMNO pemerintah balik. Sehinggalah tahun 2009 baru PAS menang. Maknanya 40 tahun jaraknya daripada 59 kepada 99 kan. Lepas tu kalah lagi. Itu baru menang balik. Tapi cerita politik ni tadi bahaya. Sebab tu mengikuti perkembangan politik ni daripada mula. Dan duduk dalam PAS mungkin 40 tahun lebih kurang. Sampai ke tadilah nak kena pecat kerja apa semua. Bila tu mempertahankan memali itu mati syahid kan. Itu banyak cerita dah. Tapi nak kata tadi balik kepada generasi muda sekarang ni, makna kena memahami kena kedudukan negara kita, politik negara. Tapi pokoknya ilmu lah, kepahaman. Lebih-lebih student universiti. Macam sekarang ni, atau terfikir juga, kenapa dalam dunia barat sekarang ni student bangkit, bangun, menyokong perjuangan Palestin. Jadi sampai kerajaan mereka ada yang terbalik. Jerman kan tengok sampai dulu menarik balik dia punya mengatakan teroris Hamas ni. Apa lagi tu, dia dah tarik balik dia pasal tekanan daripada student negara dia buat demonstrasi atau tengok gambar tu tak tahulah punya panjang bendera ya kan. Tapi di Malaysia kita, bukan Malaysia saja, di Liga Arab ni baru ada di universiti di Mesir tu bangkit pada masa itu. Jadi maknanya kita kena melihat global umat. Jangan kita hanya lihat kelompok di kampung kita saja yang akhirnya kita berpecah belah sama sendiri. Inilah yang cukup bahaya. Itu yang nampak pada generasi muda ni, pentingkan ilmu pengetahuan, kepahaman kepada prinsip ataupun peribadi, syakhsiah masyarakat dan negara kita. Negara kita ni tak boleh nak elak dah. Memang negara kita negara berbagai kaum, berbagai agama. Yang tadi pun, yang Dr. Mahrudin tadi pun diangkat dari jadi ketua untuk negara Malaysia Merdeka dalam perlembagaan tu. Memang draft perlembagaan tu mengiktiraf orang-orang bukan Melayu yang duduk sini mereka ni sebagai rakyat. Itu saja. Maknanya yang dah sekian-sekian lama adalah syaratnya. Jadi maknanya kita terpaksa kena ada. Tapi Islam agama negara yang tak boleh nak siapa-siapa nak meronggak. Tapi bila kita lihat ini macam-macam lah, katakan ni Malaysia ni agama negara Islam pun nak dibuang dah. Mana boleh nak buang macam. Dalam perlembagaan kita benda tu takkanlah raja-raja supaya kita negara boleh bersetuju kan. Benda-benda tu makna semua ahli parlimen buat pun raja tak setuju, tak boleh. Tapi kalau semua ahli parlimen tu orang Islam majoriti, dia mesti menjadi nak ubah tu kena 2/3. Takkanlah orang Islam bersetuju nak buang agama. Kan? Semua benda tak logik lah. Tapi bila dipaparkan benda ni, benda yang tak betul tu hari-hari diucapkan, orang kata ni betul. Itu kaedahnya dari segi mantik kan. Barang yang tak betul ni bila hari-hari kita orang kata nyata ni betul. Jadi itulah yang kita risau zaman langit terbuka ni. Jadi kita nak generasi kita yang muda juga bangkit untuk memberi kepahaman. Dia tak boleh orang tua. Kalau macam atuk ni tuan ni bercakap pun orang muda dia tak dengar, dia tahu apa. Kita jangan cerita bab pengalaman kita dulu. Aku dulu macam ni. Budak-budak yang ada sekarang kata itu dulu sekarang. Jadi kita maknanya kepada, kalau dari segi mesej nak sampai kepada generasi yang muda ni, mesti orang yang seangkatan dengan dia juga. Macam dia orang ni kena buat kadang-kadang. Itu secara je lah, ringkas saja. Betul. Okey kan, ada apa lagi? Kalau ada lagi tak ada rekod pun tak apalah ini. Kita boleh salat asar kat sini je, tak payah tabung bawah lah. Sama-sama kita lalui bersama, percaya semua kan terang semula.
Langit takkan selalu cerah, ribu juga pastikan reda. Tiada hidup yang sempurna, berjuang demi keluarga. Namun engkau selalu ada, membuatkan diriku sedar. Hidup ini penuh cabaran dan rintangan.